Spot kapet hijau macam ni, soft rock apa yang sesuai untuk korang baling? Kalau korang nak tahu, EXP ada sediakan 3 model soft rock dengan fungsi yang tersendiri untuk spot-spot yang macam ni. Model yang pertama, soft rock yang ada action zigzag. Bila korang karau atas kapet hijau, action walk the dog ni atau action zigzag ni, dia akan nampak sebiji macam ulat yang tengah lemas dalam air, iaitu salah satu makanan kegemaran haruan. Model yang kedua, soft rock yang ada skirt. Fungsi skirt dekat belakang soft rock tu bagi getaran halus untuk menolak dan membuka laluan di daun-daun hijau kapet tu sewaktu korang tengah karau. Dan yang ketiga, model soft rock berkaki itik. Model ni dekat atas daun dia memang tak hasilkan bunyi yang kuat, tapi kayuhan kaki itik tu memberikan gerakan semula jadi untuk menipu ikan tanpa membuatkan predator dekat bawah tadi terkejut. Jadi, kombinasi 3 model soft rock ni memang package yang lengkap untuk lubuk kapet hijau macam ni. Klik beg kuning sekarang. Pilih model mana yang korang belum ada atau borong terus 3 soft rock ni.